Perikatan Nasional telah bersetuju untuk memilih seorang calon anak jati tempatan mewakili Perikatan Nasional dalam pilihan raya kecil, ialah Al-Fadil Ustaz Abdul Muhaimin bin Abdul Malik. Takbir! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan, dengan rasa rendah diri saya menerima amanah yang besar ini, mewakili Perikatan Nasional sebagai calon PRK Dun Air Kuning. Terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh kepimpinan Perikatan Nasional yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi calon di Dewan Undangan Negeri Air Kuning kali ini. Sesungguhnya ini adalah amanah yang terlalu besar, walaupun belum tahu keputusan menang atau kalah. Untuk menjadi calon sahaja merupakan satu bebanan yang besar. Tetapi dengan sokongan tuan-tuan, dengan restu dan doa seluruh rakyat di dalam Dewan Undangan Negeri Air Kuning ini, bermula dari Tapahrut, Kampung Matih, Tanjung Keramat, Air Kuning, Sungai Lesung, Sungai Kurung, Batu Masjid, sehinggalah Simpang Tiga Bedo, sehinggalah Kampung Rahmat, Jeram Mengkuang, dan akhir sekali Nun, jauh di mata dekat di hati, Kampung Coldstream. Saya mohon restu dan doa seluruh kawan-kawan rakan-rakan saya, seluruh para pengundi. Mohon kepada Allah agar saya diberikan kekuatan luar biasa untuk berkhidmat di tempat ini, untuk menabur bakti dan jasa di Dun Air Kuning ini. Semoga Allah ampunkan dosa saya dan tuan-tuan semua, merahmati dan memberkati tuan-tuan semua. Bantulah saya dan Perikatan Nasional, berilah peluang untuk kita mentadbir, mengurus kawasan ini dengan penuh keikhlasan, ketulusan, kejujuran, keadilan, berpaksikan prinsip Islam dan nilai-nilai murni dalam agama ini. Takbir!